kualiti rakaman Rockcam FD yang mau jual ni. Okey, untuk menjawab jawapan anda, ini jawapannya. Okey, ini sekarang ni saya sedang bercakap dengan awak. Okey, kamera dashcam. Okey, untuk bahagian luar, dekat bahagian luar, dekat bahagian depan. Okey, dan untuk bahagian belakang ni saya letak dekat bahagian dalam lah. Okey, saya letak dekat bahagian dalam sebab dashcam Rockcam S3 ni dia depan dan belakang. Macam lori ni dia ada kamera lah kanan kiri. Macam lori saya ni memang dah ada lah ni. Kamera sisi depan, kiri, kanan, belakang. Macam yang Rockcam ni saya backup dalam. Macam dekat lori saya ni pun memang ada kamera. Kamera lori ni lah, kiri punya, syarikat punya lah. Dan ni kamera ni saya pakai kamera saya. Ni untuk simpanan rekod saya lah. Okay, macam ni kualiti audio dia. Okay, kualiti audio dia, sound dia. Okay, macam sekarang ni saya tengah cakap dengan awak. Okay, dia cakap dengan awak. Jadi jelas tak awak rasa? Jelas tak? Sebab sekarang ni kamera ni kat bahagian sisi saya tau, bahagian kiri saya. Okay, tu awak. Okay, ni kamera dashcam saya bahagian depan untuk rekod depan. Okay, jadi untuk kualiti audio ni bagi saya sangat-sangat okey. Okay, sangat okey. Sebab harga pun sangat-sangat berpatutan. Jadi tak rugilah kalau anda dapatkan kamera Rockcam S3. Harga sangat-sangat mampu. Okay, dan ingat, tujuan kita pakai dashcam ni untuk keselamatan kita. Kita tak minta apa malang tu datang kepada kita, tapi ingat malang tu tidak berbau. Okay, kalau kita boleh bau, tak ada masalah, kita tak perlu pasang kamera dashcam. Tapi kalau kita tak dapat bau, tak dapat nak tepatkan apa malang tu akan terjadi pada diri kita, adalah baik kita sediakan payung sebelum hujan. Sebab nanti bila dah hujan, kita nak pasang payung dah tak boleh. Bila kemalangan dah berlaku pada diri, itu yang kita tak nak. Bila nanti rekod-rekod anda nak lampirkan pada pihak tertentu untuk protect diri anda yang anda tidak bersalah, agak sukar. Dan ingat, saya ingatkan lagi, sedangkan yang dah ada video ni pun kadang-kadang pun dianiaya, apatah lagi tak ada video. Sebab banyak kejadian dah berlaku dah. Kita ambil istighfar lah. Apa-apa kita sebagai pemandu yang berhemah ni mesti nak kena simpan kita punya rakaman kita. Okay, lebih lagi kalau berlaku dan tidak ini sebab rakaman dashcam ni akan membantu kita bila kita dalam situasi yang tak diduga. Jadi saya menyerulah, yang mana yang rasa macam liat sangat nak pasang kamera dashcam, okay, belilah kamera dashcam S3 ni. Harga pun sangat-sangat berpatutan. Okay, harga sangat-sangat berpatutan. Bawah RM80 saja. Okay, bawah RM80. Ini kalau ada promosi lagi murah. Okay, kalau ada promosi lagi, kalau admin dia turunkan harga RM70 ke RM60, itulah anda. Apa-apa hal, tekan terus link di atas atau di bawah untuk melakukan tempahan. Okay, dapatkan kamera